Ramai orang kecewa bila harga emas turun hari ini. Dan apabila saban hari harga emas keep on turun, ramai orang mengeluh dan kecewa. Sebelum tu, jangan lupa save dulu video ini untuk rujukan anda masa depan. Cabaran 100 hari tips kewangan hari ke-57. Sebenarnya ramai orang terlupa apakah tujuan sebenar ataupun matlamat menyimpan emas. Kena ingat, Cik nak beritahu tau, emas ni bukan skim cepat kaya, emas ni bukannya ada bagi dividen, emas ni bukannya ada bagi pulangan dalam masa yang singkat, dia juga tak ada bagi hibah. Jadi emas bukan tempat untuk anda dapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat, dalam waktu setahun ke, 2 tahun ke, tetapi you kena ingat, sebenarnya tujuan kita simpan emas adalah untuk jangka masa panjang, di mana emas ini bersifat sebagai pemegang nilai. Jadi ke mana untuk simpan emas? Pada perbezaan kenaikan harga yang mengatasi susut nilai dalam tempoh yang panjang. Okey, jadi orang yang simpan emas bertahun-tahun, selama bertahun-tahun ni dia tak perlu risau pun dengan harga yang turun atau naik pada harga harian. So orang yang menyimpan emas ni selama bertahun-tahun biasanya dia dah faham, so dia tak risau dengan harga emas yang naik turun dari segi harian. So mereka fokus pada matlamat, bukan pada emosi. So contohnya, kalau kita tanam pokok balak hari ni, kita tunggu pokok balak tu bernilai dalam setahun dua, sebulan dua? Tidak. Pokok balak ni lagi lama kita simpan, lagilah tinggi nilainya. Okey? Jelas ya? Jadi kalau anda nak beli emas untuk cepat untung, atau adakah anda beli emas memang untuk cepat untung, atau sebenarnya untuk melindungi nilai kekayaan anda? Jangan lupa follow Teacher